Serius aku okey. Aku dah move on dah. Serius. Aku tak kisah langsung lah kau nak kahwin dengan siapa, Ustaz. Bukan kau seorang je tes aku. Ramai lagi luar sana yang lebih alim, lebih baik daripada kau, Ustaz. Aku dah move on. Serius aku tak kisah pun. Harap maklum. Syukur. Yang penting ni kita kena fikirkan macam mana cara kita nak buat majlis kita ni kan. Kau ada option tak? Tanya Jazlan. Tak nak aku tanya Jazlan tu. Nanti dia jawab apa tau? Masjid. Kau tahu pun. Habis kita nak buat macam mana? Tak macam ni. Aku rasa kita buat keputusan. Kita cari tempat beberapa tempat, lepas tu kita bagi tahu dia. Dia ikut saja keputusan kita. Kalau kita suruh dia orang buat keputusan, yang A tolak B, B tolak C, lama-lama kita jadi biol. Oh, biol. Mana kita dah kena buat keputusan. Aku ada. Nanti kita bincang-bincang. Aku ada beberapa option. Sekejap. Mana? Ni. Oh, menarik juga ni. Oh, yang ni? Nak ini kan. Oh, hebat ni kalau manja macam Ini cantik kan? cantik ni. Macam kampung, style kampung sikit kan? Besar macam ni ke? Besar macam ni. Tak, Oh. pelamin ni kau tengok. Simple je. Tapi bajet dia. Tu kau jangan risau lah. Kau jangan risau. Aku sayang menantu aku. Kenapa hati aku makin tak sedap, Dalam hati aku ni yakin. Tapi kenapalah aku masih ada rasa keputusan aku ni salah. Kalau dia betul setuju nak kahwin dengan aku, takkan dia sanggup cakap semua tu pada aku? Ke mungkin dia terpaksa macam apa yang dia cakapkan tu? Ni rumah ke Dewan? Jah, ni lah tempat dia, Jah. Tapi kata kan Dewan. Kau tahulah anak aku tu. Dia nak simple aja. Tapi ni macam tradisional sikit. Ya. Oh. Ni naik atas tengok. Oh, Dewan ni kat atas? Kat atas. Oh, cantik. Tapi cantik juga ada Tapi kayu. tengoklah nampak macam orang kampung punya tu kan. Pokok-pokok semua. Baik tangga ni. Ya, Jah. Alah. Hati-hati kau, Jah. Tangga tu. Ya. Ni, Jah.